Guys, kalau sebelum ni dalam series Boboiboy Galaksi Gentar, Boboiboy terpaksa berhadapan dengan satu ancaman robot rosak iaitu Rosaksa. Manakala dalam arc Windara pula, Boboiboy telah berhadapan dengan Maharaja Reramos. Tapi persoalannya, siapa pula yang akan menjadi villain utama untuk dalam series Boboiboy Galaksi Baraju? Adakah musuh untuk dalam arc Baraju kali ini jauh lebih bahaya daripada ancaman alien ataupun musuh-musuh yang pernah Boboiboy lawan sebelum ni? So, kalau korang nak tahu siapakah villain utama Boboiboy untuk dalam arc Baraju, korang kena follow, like, komen dan share dulu. Dan kalau korang tengah cari Cokoja ke coklat-coklat untuk korang makan dekat rumah nanti, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni, okey? Harga pun sangat berpatutan. Let's go. So, kalau korang nak tahu musuh utama Boboiboy untuk dalam arc kali ni adalah Pak Patu. Ya, betul guys. Pak Patu yang telah muncul dalam episod pertama Boboiboy Galaksi Baraju telah sebenarnya merupakan penjahat yang akan menjadi dalam pergolakan yang melanda dekat planet Baraju. Nampak je muka Pak Patu ni macam alien yang baik je kan, sopan santun, baik hati, ramah tapi no, perangai Pak Patu ni sebenarnya harebos, memang tak baik guys. Sebab Pak Patu ada niat yang jahat untuk melaga-lagakan Puak Bara dengan Puak Salju. Semuanya disebabkan bisnes mata je. Jadi bila Puak Bara dengan Puak Salju ni berperang, secara tak langsung bisnes Pak Patu pun laku lah kan, sebab Pak Patu jual senjata dekat dorang. Tapi persoalannya, Pak Patu ni ada kuasa apa-apa ke? Lebih kuat daripada Rataka ataupun Ramos ke? Jawapannya tak pun guys. Pak Patu telah mencipta banyak robot seperti Puak Bara dengan Salju sebagai tentera beliau. Dan apa yang lebih mengejutkan, Pak Patu juga telah mencipta dua robot penguasa elemental Nova dan Blizzard, iaitu robot Panglima Pairapi dan juga robot Mas Mawais. Tahap kekuatan untuk robot limited edition Pak Patu ni mampu untuk menggunakan kuasa elemental sama seperti Boboiboy tau. Dan Pak Patu telah mengawal robot tersebut menggunakan satu power sfera iaitu keyboard. Jadi dengan kuasa fusion elemental Boboiboy yang baru iaitu Boboiboy Sopan, kita akan dapat tengok nantilah macam mana Boboiboy akan berhadapan dengan dua robot penguasa elemental api dan ais. So kiranya Pak Patu ni sebenarnya tak kuat sangat pun. Tapi robot ciptaan Pak Patu itulah yang menjadi ancaman untuk dorang semua nanti. Tambahan, Pak Patu ni juga merupakan orang bawahan kepada seseorang. So kalau korang nak tahu siapa sebenarnya bos pada Pak Patu ni, dia akan muncul nanti dalam movie Boboiboy Galaksi Gurlatan. So bagi aku, secara overall ancaman Pak Patu ni tak adalah bahaya sangat seperti musuh-musuh Boboiboy sebelum ni. Aku rasa ancaman Rosaksa jauh lebih berbahaya daripada ancaman Pak Patu. Cumanya last-last Pak Patu dapat juga lahirkan diri dari planet Baraju dan mungkin Pak Patu akan kembali dalam arc Gurlatan nanti. So pendapat korang macam mana pula dengan musuh Boboiboy dalam series Boboiboy Galaksi Baraju? Komen dekat bawah.